Okey, alhamdulillah sup ayam kita dah pun masak. Okey, kita nak masak sup ayam. So saya masukkan bawang putih, bawang Holland, rempah sup bunyik saya potong sedia hancur dalam ni, ditambah bunga lawang dengan kayu manis dengan halia. So sekarang saya nak tambahkan kentang dengan carrot. Kita masukkan ayam. Ni dia ada ni perencah sup. Ni kita masukkan anggaran dalam 1 sudu. 1 ke 2 sudu pun boleh. Tengok anggaran ayam. Kita rasa je. Terus lagi? Cukuplah, cukup. Kalau garam lebih kurang dalam 3 gelas je air kita masuk. Nak dia cair sangat sebab nanti kita nak rasa kuah dia lembut. Buat cara macam ni sedap tau guys. Kalau nak tambah garam, kita masukkan garam. Lepas tu kita kacau dia masak. Dia lagi teh. Okay guys, sebelum kita lupa, kita masukkan serai, tomato dengan cili padi tumbuk. Masukkan semua. Kita sambung kacau dia. Bagi dia rasa sedap sikit, wangi dan rasa pedas. Sikit lah, rasa pedas sikit. Kalau nak pedas lagi, boleh buat sambal kicap tau. Untuk asingkan. Kita nak makan dengan anak-anak, kita tak nak terlampau pedas kan. Tapi naklah juga rasa pedas-pedas tu sikit-sikit. Tu. Nampak tak warna sup dia? Warna sup dia cantik tau. Berasa-rasa kita boleh makan dengan nasi yang panas tau. Sedap. Kalau cakap sedap.